Yang ni mini turbo fan daripada Kilat guys, 3 in 1. Okey, dia boleh jadi fan, dia boleh juga jadi vacuum. Kita tengok kat sini ada abu ni Korang tengok ni. Okey, kita on je kat situ. Korang tengok ni guys. Okey, nampak tak? Okey, korang boleh tengok abu-abu tadi dia terus sedut guys. Yang ni senang sangat kalau nak pakai dekat dalam kereta pun boleh, dekat office pun boleh, dekat atas meja kalau kita nak bersihkan abu-abu ataupun sampah, tekan je macam ni. Dia terus masuk, nampak? Memang padu guys. Kalau kita cabut je dia punya filter ni, kita boleh jadikan dia sebagai blower guys. Tekan, angin dia keluar kat sini. Memang kuat guys angin dia. Korang tengok dia punya angin memang kuat. Nampak tu? Kuat tak kuat tu? Boleh adjust kat tepi ni guys, jangan risau. Boleh adjust angin dia. Okay. So, kekuatan angin dia korang boleh adjust dekat bahagian sini. Harga dia pun tak mahal sangat, murah je. So kalau korang nak beli, tekan beg kuning kat bawah. Yang ni pakai rechargeable pakai type C tau dia punya charge ni. Okay, dapatkan sekarang sementara stok masih ada.